Ini adalah paparan delima guru. Mula-mula sekali kita masuk akses ke dalam paparan delima melalui ID delima masing-masing dan juga password yang telah diberi. Baik, kemudian kita pergi kepada tab di sebelah ni, tab yang baru, kita tekan plus ni di atas dan kemudian kita akan copy ID, kita akan copy address untuk ke Google Certified, okey. Baik, ni dia punya alamat dia, educertification.google. Okay, kalau rakan-rakan semua nanti kita akan letakkan link tu dekat bahagian bawah. So, kemudian kita akan tekan enter. Maka dekat sini dia akan minta untuk verifikasi. Bila dia minta untuk verification, so jadinya kita akan tekan butang sign in. Baik, bila tekan butang sign in, akan keluar paparan begini. So, kita akan pilih kita punya email, email untuk educator. Tekan. Okay, dia akan minta beberapa verifikasi terlebih dahulu. Continue. Dan akhirnya kita akan dapat masuk ke paparan ini. Baik, paparan ini dia akan sediakan exam, ya, exam yang dihandle di bawah Google. So, jadinya kat sini kalau rakan-rakan lihat, ada educator level 1, educator level 2, Gemini educator, Gemini University Student, Gemini Faculties. So, jadinya kat sini dah ada 5. Sebelum ni yang saya lihat hanya ada 4. Fakulti ni tak ada lagi. Tapi sekarang ni sudah ada 5. So, rakan-rakan boleh saja pergi kepada Gemini Educator sebab ini yang kita punya fokus pada hari ini. Baik, apa yang kita kena buat sekarang ni, kita akan pergi kepada register. Kita akan tekan butang ini. So, jadinya dekat sini dia akan keluarkan maklumat yang kita kena isi, ya. Gemini Educator Registration. So, kita akan letakkan nama, last name, ni nama ni lah nama kita sendiri, nama ibu bapa kita, baik nama sekolah, dan juga kita akan diminta untuk memilih sama ada ini adalah email personal ataupun email sekolah. Jadinya kita akan pilih inilah sekolah, sebab kita menggunakan ID delima, ID delima bawa organisasi. So, jadinya email address sekolah kita just letak email kita pun tak ada masalah ataupun email sekolah. Backup email kita pun boleh. Job title kita akan pilih kepada teachers. Okay, pilih pada teachers. Phrase of education tergantung pada rakan-rakan sekalian. Cikgu-cikgu berada di peringkat kita mengajar di mana. So, kita mengajar di primary. So, jadinya country kita akan pilih Malaysia. Okay, Malaysia. Di manakah Malaysia? Malaysia. Baik, English, language kita pakai bahasa Inggeris lah supaya lebih mudah untuk kita menjawab. So, ini kita akan tekan ni semua. Lepas tu baru kita akan tekan butang next. Baik, kita kena check semua sekali kita punya maklumat. Okay, macam ni tadi saya tekan butang school organisation, dia akan automatic keluar email organisasi lah. Backup pun sama. Kita dah check semua title kita, ngajar dekat sekolah kebangsaan, kita adalah dari Malaysia, English language, dah tekan ni semua button right. So, kita akan tekan butang next. Baik, sekarang ni bila dah tekan butang next, barulah dia akan keluar ini dan kita pastikan yang kita register untuk Gemini Educator Exam. Jadinya cikgu-cikgu ada masa 14 hari untuk memulakan exam. Kalau kita dah nak mulakan exam tu, barulah kita akan tekan butang take exam dan perlu diselesaikan sebelum 25 Mac, ya. Baik, bila paparan ini kita dah sampai, baik, kita akan pergi kepada take exam. Okay, kita akan pergi ke take exam, barulah kita akan dapat menjawab soalan. Tapi andai kata cikgu nak rest dulu, cikgu boleh pergi pada sini. Okay, dan dia akan pergi kepada paparan yang sinilah, paparan utama tadi. Baik, bila rakan-rakan dah pergi ke paparan utama seperti ini, jadinya cikgu-cikgu semua dah bersedia untuk ambil exam. Cikgu jangan tekan dekat sini. Sini kita tak boleh nak masuk lagi. So, cikgu pergi ke bahagian take an exam. So, bila cikgu take an exam, dia akan paparkan apakah exam yang cikgu-cikgu sedang duduki, ya. So, kat sini kita lihat
kita dah bersedia untuk mengambil Gemini Educator. Ada 14 hari tinggal dalam bahasa Inggeris. So jadinya bila dah dalam paparan ni, cikgu-cikgu boleh tekan take exam. Dan bila cikgu ready, cikgu just tekan bahagian warna biru ni. Okay. Dan kita akan berada dekat kawasan ni. So di sini apakah authentication yang diperlukan? Cikgu kena tekan butang sign in with Google. Sama juga prosedur dia, cikgu-cikgu kena tekan butang ini. Okay, email cikgu sendiri, cikgu punya email masing-masing. Dan kita akan teruskan selagi apa yang dia minta. Okay, registration dah selesai. Kita dah ada maklumat ni semua. Time zone kita pilih lah time zone Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur. Baik, Kuala Lumpur. So contact dia, kita pilih negara, pilih Malaysia. Okay, faster I verify I'm over 13 years old. So kita akan tuliskan nama sekolah kebangsaan. Okay, baik. Kita penuhkan semua maklumat yang diperlukan, email address. Okay, organisation. So kita pilih organisation. Okay, adakah kita Chrome or Educator Partner Reseller? So kita tidak. Okay, Phase of Education. Kita pilih primary sebab kita mengajar di sekolah kebangsaan. Kita tekan accept dan kita akan tekan register. Baik, dari sini barulah kita akan masuk ke bahagian untuk menjawab untuk menjawab Gemini Certified Educator, ya.